Dengan gaji 1,700, korang rasa korang mampu ke bela NVIDIA ABS V3 ni? Jom ikut saya kira. Untuk harga bulanan motor ni RM379 selama 5 tahun. Deposit yang korang kena sediakan adalah kosong sahaja. Untuk road tax dengan insurans pula, berapa korang kena prepare? Untuk road tax dengan insurans setahun RM450. Jadi bulanan berapa korang kena prepare? RM38 sahaja guys. Untuk minyak pula, anggaran 5 liter ini korang cuma perlu standby RM60 sahaja sebulan guys. Untuk minor service pula, setiap 3,000 km korang cuma perlu standby RM70 sahaja. Korang bahagi pula dengan 2 bulan, 1 bulan jatuh RM35 sahaja guys. Untuk wear and tear pula, tayar depan belakang korang cuma perlu sediakan RM400 sahaja. Jadi berapa bulanan korang perlu standby? RM33 sahaja sebulan. Untuk belting pula, murah je, RM80 sahaja. So bulanan yang korang perlu prepare RM7 sahaja sebulan. Jadi kalau kita gabungkan semua costing tadi itu, anggaran baru RM500. Jadi korang rasa korang mampu ke dengan gaji 1,700 korang tu? Jadi kalau korang berminat dengan NVIDIA ABS V3 ni, korang boleh terus isi detail dekat bio.